Tengok guys, cream puff kat sini menarik weh. Besar-besar weh cream puff dia. Tengok dia ada vanilla custard cream, chocolate cream dengan salted caramel ha. Lepas tu kau tengok dia punya ni ha. Pie cream puff dia besar-besar weh, kau boleh pilih ha. Ada 3 topping kat sini. Ini pula dia punya classic cookies. Ni pula dia punya mini punya. Dan ni ada coklat dekat atas. Tengok guys, macam mana dia buat cream puff tu. Dia picit-picit ha. Buat. Dia buat on the spot. Dia buat live depan korang. Nampak? Uish. Tengok diisi feeling nampak. Tengok guys. Uish, tengok. Okey bang, bang ni sedap bang Sedap ni. Betul? Sedap ni. Betul sedap Sedap. Abang selalu makan ni? Selalu makan. Saya selalu ambil caramel. RM49. Buy 6 free 1. Oh, dah. Okey bang. Alright. Okey bang, thank you. Oh ni yang free eh? Ini yang sedap. Okey bang, thank you bang. Alright. Okey guys, so ini dia. Saya order, tengok. Besar weh cream puff dia. So, first nak makan. It's very huge. Tengok. Besar kan? Okey, nak makan eh? Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya custard dia tu memang creamy, dia manis, tak manis dia tak terlampau manis tau. Dia just nice je. But aku suka dia punya cream puff punya roti ni sebab dia memang very crispy. Dia crunchy sikit. Mempah-lempah. Sedap ah. Super sedap. Apa-apa pun, jom kita makan.